Husna, kau tahu tak hari ni kita ada program apa? Lah, ada cikgu cakap dalam kelas semalam. Hari ni kita ada program Hari Sukan Negara dan Hari Kanak-Kanak. Kejap. Bukan ada satu lagi ke? Iaitu sambutan hari lahir. Lah. Jom cepat kita pergi sekarang. Sekarang kita sudah berada di dataran Kejahat SKBB Dr. Roklong. Hari Sukan Negara ini dimulai dengan senam aerobik yang diketuai oleh Cikgu Ifa dan Cikgu Suhada. Jom kita saksikan. Menyanyi kerana rindu, aduh siapa dapat membaca hatiku saat ini. Menari kerana melayan, menari kerana sunyi, menari Sambutan Hari Kanak-Kanak tingkat sekolah telah diadakan dengan penuh meriah di Dewan Ketua SKBB. Program ini bertujuan untuk meraihkan semua murid yang menjadi tunjang masa depan negara. Pelbagai aktiviti menarik diadakan seperti mewarnakan beg, mewarnakan kipas dan aktiviti sand art. Dalam kemasya ku membenci diri, darilah jauh asyik memandangnya, sekalipun dia masih tak berasa ku di sini. Jiwa bukan Seronok betul lah sambutan Hari Kanak-Kanak. Semoga setiap hari menjadi hari yang menggembirakan buat kita semua. Kerana kanak-kanak itu ceria, pintar dan berharga. Saya Nuzara Aisyah binti Muhammad Rozi dan saya Husna Hadirah binti Muhammad Hasan, wartawan yang bertugas pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.